kita akan pakai 2 kain lepas. Ini dia, 2 kain lepas. Memang tak bercantum. Jangan pakai kain yang bercantum, macam kain pelekat tu jangan. Yang bawah tu kita akan pakailah ikut kata apa tu, keselesaan masing-masing, cara masing-masing. Penting jangan sampai longgar. Untuk bahagian bawah ni, okey, kita kena angkatkan sedikit di atas tumit. Sebab apa, kita nak kain tu mungkin tersapu oleh najis-najis ke kan. Kita tak nak macam tu. So kita angkat sedikit, tapi jangan sampai angkat sangat. Okey. Kena angkat sedikit saja. Share saya kita dah buat macam ni. Ikutlah nak ke kiri ke, nak ke kanan ke kan. Lepas tu kita buat macam ni. Dari sini kita bahagikan 2. Lepas tu kita lipatkan lagi. Bagi haji-haji semua, kalau nak pakai tali pinggang pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Tali pinggang ni bukan suatu pakaian menjahit. Dia hanyalah sekadar aksesori sahaja. So boleh je pakai. Lepas tu kita lipatlah. Lipat sampai ketat lah. Dan kata tak nak longgar, insya-Allah. Okey, kita angkatkan lagi bagi dia tak atas buku lali, insya-Allah. Okey. Yalah. Untuk yang atas, 2 kain lepas. Macam yang bawah, dia sama saiz je, dia tak kecil tak besar. Semua dua-dua sama saiz. Okey, ini dia untuk yang atas. Ini dia untuk pakaian yang atas. Untuk di sebelah kiri ni, cara saya, kita akan selitkan, okey. Selitkan di pinggang sebelah kanan. Insya-Allah. Okey, dah selitkan. Dan untuk yang kanan ni, kita akan selempangkan dia. Okey, yang kanan ni kena selempangkan dan bawa dia ke belakang. Okey, ini untuk bahagian yang atas. Okey. Kata selesa lah untuk kita nak angkat sikit ke, nak pergi ambil wuduk ke kan. Okey, boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau nak waktu nak ambil wuduk tu, kalau nak buka ni pun tak ada masalah. Buka, letak tepi, ambil wuduk, tak ada masalah. Yang penting kain ni jangan sampai kena najis yang terdapat pada tandas lah. Itu je kata yang kena tengok lah. Begitu juga kain yang bawah. Okey,